PGA tahan 4 warga Myanmar seluduk masuk di pengkalan kubur. Pasukan Gerakan AM, PGA, menahan 4 warga Myanmar termasuk seorang kanak-kanak yang dipercayai menyeluduk masuk ke Malaysia tanpa dokumen melalui kawasan semak di Kampung Ketil. Petang kemarin, Komander Brigade Tenggara, Ahmad Radzi Husain berkata, serbuan sekitar jam 5 petang oleh Batalion 9 menerusi op taring wawasan itu berjaya menahan 3 lelaki termasuk kanak-kanak berusia 8 tahun serta seorang wanita dewasa. Menurutnya, semua individu gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri dan mengaku memasuki negara ini menggunakan bot dari Thailand melalui laluan tidak diwartakan, dengan bayaran sekitar 3,000 RM seorang kepada ejen. Kesemua suspek kini diserahkan kepada IPD Tumpat untuk tindakan lanjut dan disiasat di bawah Seksyen 6, 1, C, Akta Imigresen 1959-63, manakala kawalan sempadan akan terus dipertingkat bagi mengekang kemasukan haram di kawasan berkenaan.